Aku balik lagi. Farah, sibuknya awak dengan komputer. Yelah, sekarang kan masa untuk kita belajar komputer. Oh, ya ke? Alah. Jom kita saksikan komputer at Kids On tu. Komputer at Kids On 2. Hai, bersama saya Cikgu Ida Dan saya Nur Syafiqah. dari Future Kids dalam komputer at Kids On 2. Okey, hari ini Syafiqah, apa kita nak belajar? Membuat jadual harian, cikgu. Okey, cikgu pasti semua dah mula bersekolah dan ada jadual harian. Okey, untuk memudahkan kita mengatur aktiviti harian kita. Okey, hari ini cikgu nak ajar buat jadual harian menggunakan Microsoft Excel. Okey, Syafiqah, kita buka kita punya Microsoft Excel. Okey, jadual harian mudah dibuat dengan Microsoft Excel kerana mudah untuk memasukkan data-data sebab dia ada kotak-kotak. Okey, jadi untuk buat jadual harian kita lebih nampak, lebih menarik, kita gunakan Word Art. Sekarang jadual Syafiqah dah ada tajuk yang cantik dan menarik kan? Okey, sekarang cikgu nak Syafiqah typekan hari dan masa. Okey, penting ya dalam kita punya jadual harian untuk ada hari dan masa. Okey, typekan Isnin pada salah satu kotak dalam jadual harian. Okey, selain daripada menaip dalam setiap kotak, Microsoft Excel juga menyediakan satu sistem yang mudah iaitu autofill. Okey, adik-adik boleh cuba tau. Okey, autofill, carikan anak panah yang paling kecil pada hujung kotak. Okey, klik dan heret ke bawah. Cikgu, kenapa semua Isnin? Itu yang cikgu nak bagi tahu dengan Syafiqah tu. Okey, sekarang ni cuba Syafiqah typekan pada sebelah kotak Isnin tu Monday. Cuba ulangi jalan kerja seperti tadi. Sekarang Syafiqah dah dapat semua hari. Okey, ingat ya adik-adik, dalam Microsoft Excel ataupun komputer tak menerima arahan dalam bahasa Melayu. Sekarang ni cikgu nak Syafiqah typekan nombor 3 pada mana-mana kotak dan nombor 4 di sebelahnya. Okey, cuba Syafiqah hitamkan 3 dan 4. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya hitamkan tu kita panggil highlight ya. Okey, jadi dapatkan anak panah yang kecil dan tarikkan ke tepi. Okey, berbeza dengan huruf, nombor kita perlu buat mengikut turutan dua nombor. 1, 2 ataupun 100 dengan 200 kerana setiap nombor, kalau kita buat satu nombor saja, dia akan berturutan mengikut nombor yang sama. Okey, sekarang Syafiqah faham? Faham. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita perlu belajar untuk membuat jadual harian. Sehingga berjumpa di minggu hadapan bersama Cikgu Ida. Saya Syafiqah. Dari Future Kids, integrasi teknologi dalam pendidikan dalam komputer at Kids On 2. Bye! Seronok juga pelajaran komputer kita hari ini. Yalah Farah, tapi sekejap lagi dah masa untuk kartun kan? Kejap nak panggil Bas. Bas, dah masa untuk kartun lah. Gila lah Bas, gila. Ya, kejap. Bas tahu. Martin, dah sedia belum? 3, 2, 1, go! Bas, apa tu Bas? Lah, kamu tak tahu ke? Itulah kartun kita. Jadi kawan-kawan, saksikan tau kartun tu. Jom.